tangan dia. Saya rasa saya rasa sarung dia lah tuan. Ni kotak dia. Yes. Saya rasa ni sarung dia. Ni kotak dia. Ada kalimah Allah. Ya. Mana siap korang dapat benda lah ni? Gat simpan gat. Barang tu pegang dulu. Kita selesaikan orangnya. Okey. Okey, Mael boy. Nama Mael apa? Nama Mael betul? Nama dia apa Ismail lah, kan? Ismail bin apa? Viewers boleh tolong bantu. La ilah. Mael, Assalamualaikum. Mael, tenang. Mael, tenang. Kita selesai dan kita bincang apa yang perlu. Jangan rasa tergugat, jangan rasa terganggu. Aduh. Mael, tenang. Belakang sikit. Ted ayam belakang sikit. Gegat ready gat. Barang. Dia nak ambil barang ni. Dia nak ambil barang. Gat, jaga pegang gat. Kain tu. Tutup dengan kain. Sini Ted. Gegat, Assalamualaikum. Gegat. Buat ni, Mael. Assalamualaikum. Mael. Kalau berani sinilah kita jumpa, berbual, kita bincang kalau berani. Mael duduk sini. Duduk. Jangan sampai aku paksa kau. Mael duduk sini Mael. Berinteraksi Mael. Muhammad Ismail bin Abdullah. Ya. Muhammad Ismail bin Abdullah, sini. Kalau berani mari kita jumpa, kita bincang. Ni, duduk. Bercakap elok-elok. Kau kan jin, Kau kan makhluk rendahan. Sebaik-baik kejadian insan, ingat insan Allah ciptakan insan sebaik-baik kejadian, bukan jin. Faham Terima. Dengar cakap baik-baik. Khalifah, siapa kat sini? Insan kan? Gelak tak menakutkan aku. Jangan sampai aku sakitkan kau. Aku cakap kau elok ni. Ni badan kawan aku ni. Assalamualaikum. Muhammad Ismail bin Abdullah. Tutup mata kau. Perintahkan akan dikau. Tutup mata kau. Wahai jin yang laknat. Jangan main-main. Dengar. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna ilaika la'nati illa yaumiddin. Ya masyarul jin. Asal kau daripada mana ni? Pada barang tu ataupun datang sendiri ataupun pada tempat tu sendiri? Jawab elok-elok. Jawab elok-elok. Datang sendiri ke ataupun pada barang tu sendiri? Apa cakap? Dia tengah bercakap dengan sesuatu tuan. Kau datang buat apa dia cakap? Assalamualaikum. Mael, kita berusaha berdua sini. Mael. Duduk. Kita berusaha berdua sini. Kau duduk. Duduk. Bang, tarik dia bang. Kau duduk. Oi. Kau duduk. Kemari kau. Wahai jin. Aku perintahkan akan kau. Duduk. Bang, kuncikan pergerakan ni bang. Ya Allah, dengan izinmu ya Allah. Kaki tu. Kuncikan. Kaki dia tu. Macam biasa tuan. Duduk. Aku tak nak sakitkan kau, Mai. Duduk. Kuncikan kaki dia. Bismillah. Okey. Aku tak nak sakitkan kaki kau. Kim. Okey. Aku tak nak sakitkan badan kau. Kunci ya Allah. Duduk. Okey. Sampai selesai, baru kau bangun. Dengar dulu. Kau jangan bangun. Kau tak boleh bangun punya. Kau tak boleh bangun. Si. Okey tuan. Okey. Assalamualaikum. Jawab. Islam atau kafir? Islam atau kafir? Dia cakap aku tak kisah korang siapa. Kau nak keluar cara baik ataupun tinggalkan badan ni cara baik ataupun tidak? Kalau macam ni jenis kapik ah. Tak ada, sekejap lagi aku minta diorang ni untuk bakar barang-barang tu terus. Angkat barang. Cek mana tu ada barang lagi dalam beg dia. Ambil beg dia tu. Boy punya beg, ambil gat. Takut ada barang lagi dalam beg dia. Ni dah siapa?
Boy, Simpan dulu. fighter boy tolong jalankan. Tolong bantu korang yang nak tak jalan langsung tu. Go. Nak keluar cara baik ataupun tidak. Kalau tak nak keluar, aku bakarkan benda tu terus. Go gang. Fighter Fok, tolong bantu main. Korang bantu dia di atas, guys. Yang dia tak sedar tu, guys. Tolong bantu gerakkan. Doakan sama-sama, guys. Dalam poket dia dapat barang lain tak? Rasanya dah tak ada tuan. Dengan cara yang baik, aku tanya kau baik-baik. Nak keluar ataupun tidak? Ya masyarakat jin. Allahu Akbar. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa tuni muslimin. Allah ta'ala alayya wa tuni muslimin. Tuan, ada kemungkinan ke barang-barang ni kita kena hantar kembali ke tempat dia? Untuk selesaikan. Kalau keadaan Mail macam ni, bila mana kalau pulang balik kan takut nanti jadi apa-apa balik pada Mail. Selesaikan kat sini je lah. Okey, baik. Kita buangkan Yang ada dulu. keluarkan apa dia punya jin sahaja. Okey, baik. Barang-barang ni akan saya pulangkan ke tempat asal dia besok. Baik-baik. Mel, last warning aku tanya, nak keluar cara baik ataupun tidak? Jawab soalan. Oi, apa tu? Assalamualaikum. Dia sekarang ni tuan dia nak suruh ni, si boy ni bangun. Tapi kita dah lock dia. Yang boy tu boleh cakap. Assalamualaikum. Selamat kafir. Boy senyap apa tadi? Tangan ni bergerak. Kunci kaki sekali dengan mulut dah tu. Buka kunci dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa man yad'u ma Allahi ilahan akhar la burhana lahum bih. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Innahu la yuflihul kafirun wa qul rabbighfir warham anta khairur rahimin. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان لهم به فإنما حسابهم عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ذي سلطان العظيم اللهم ذي سلطان العظيم اللهم ذي سلطان العظيم. Ya masyarakat jin, lagi sekali aku tanya nak keluar cara baik ataupun tidak. Tak ada, aku minta abang siapa tu abang Lan apa? Lagi seorang tu? Abang Wan untuk rentap. Ya, Tuan Jo. Aku suruh dia tarik nanti pada belakang kang. Kau nak keluar cara baik ataupun tidak? Bismillah. Mana kain tu? Kain kat situ. Ada lighter tak lighter? Lighter ada. Tak apa, kita buat isyarat bakar supaya dia keluar. Sudah terlepas. Siapa tu? Ayib eh? Tak sempat lah, lalai pula dah. Mana pergi? Mana kat? Aku dengar bunyi besi je tadi. Tengok. Mana pergi? Ayib mana Ayib? Ayah mana? Belakang. Mana? Siapa yang lari? Wanted? Bukan, dua orang berdua tu tadi. Tu. Mail. Tu depan. Mana barang tadi? Ambil lighter. Barang tadi mana? Dekat bil. Syarat bakar. Ada dekat atas meja, tuan. Dah kita ambil. Buat syarat bakar. Boleh. Boy. Assalamualaikum boy. Boy nama dia? Boy.
قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن إليك لعنتي إلا يوم الدين اخرج يا عدو الله. Depan tu lampu rumah, apartmen. Aduh, dah menari pula dah. Apa benda siap kau ni? Astaghfirullahalazim. Tunggu barang tu kejap. Astaghfirullahalazim. La haula wala quwwata illa billah. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت يا حي أستغيث لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة Barang tu nasib baik dah ambil dah. بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Dia ambil barang semua Ha? Ada ni je. Oh okey, dia ambil tu je. Yang ni keratan ni banyak. Kat mana tu? Mana? Yang ni ada bawah dia. Oh dia ambil tu. Aduh. Dia ambil. Astaghfirullah. Tempat lagi dia ambil tu. Ha. Mana tu? Tak jauh tu ambil tu. Cakap dengan dia nak bakar. Mana dia? Selesaikan juga lah. Bahaya, risiko. Mana dah aku punya lampu aku semua hilang dah ke mana dah ni. Operator, tunjukkan kat dia. Mail, aku akan bakar barang ni kalau kau tak nak keluar. Aku akan bakar barang ni kalau kau tak nak keluar. Dengan cara baik, mula aku perintahkan kau keluar. Aku akan bakar barang ni. Dengar. Okey, terus tuan. Okey, ada bang. Barang ada. Settle. Dah. Oh, Letakkan kat tanah, saya nak bacakan sekejap. letakkan kat tanah. Barang yang tadi tu mana? Bang? Ya, betul. Memesem tu. Jangan menjerit. Ambil yang sarung. Barang tu bagi. Letak kat depan tu. Letak kat tengah-tengah ni. Syarat je. Letak kat tanah, saya nak bacakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Tuan. Settle. Depan sikit. Okey, baik. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا المهدي يا خليفة الله. السلام عليك يا سيدنا الأخير بل يا بمكان أبا العباس إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لا تعالوا علي وأتوني مسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا الله يا رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان لهم به فإنما حسابهم عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى اللهم أبطل هذا السحر بقوتك يا جبار السماوات هذا السحر بقوتك يا جبار السماوات والأرض Jaga kem. Bakarkan benda tu. Bakarkan benda tu. Sekejap bang. Syarat bakar saja. Tu, bagi orang tengah ni sekejap. Abang tarik dari dadanya abang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. Maka terbetul apa ikatan pada tubuh ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia sisi baki ya Allah. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم آمن والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين Oh Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Abang tu bang, abang tu bang. Assalamualaikum, ai boy. Tunjuk direct. Tak. Bakarkan bawan, bani bosan benda tu. Syarat je. Mael tu suruh jangan layan. Panggilkan dia. Mael. Jangan bagi dia layan. Weh. Dah. Tepuk belakang dia. Bagi dia sedar. Bakarkan benda tu. Kau ikut cakap aku, kau lepaskan ni. Mael. Tengah-tengah ni belakang ni ada benda hitam belakang ni. Baiklah. Tak nak bakar barang ni macam dia tak cukup ni. Tak apa. Syaratkan saja. Mael, dah. Tak ada apa. Jangan nak layan.
Apa benda letak kat atas ni? Mana lighternya? Bakarkan dulu. Okey, bakarkan dulu. Lighter. Hei. Bismillahirrahmanirrahim. Buat Bayuan bakar apa? Insya-Allah. Ukhruj. Bakar yang kecil tu. Bersyarat. Yang tu yang ni kena hantar balik ni. Yang pink tu bakar. Lepaskan. Bakarkan yang Mesin tu cabut, bakarkan dia punya mata bilah keris tu. buat syarat je. Biar lama sikit. Tolong. Dah, weh, lepas. Tu Bayuan tengah buat ni tak tunjuk api. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lama sikit bawah. Lepas. Nazim. Bakar sampai baca ayat kursi. Abaikan je komen-komen tu kan. Komen-komen yang pernah tahu ni abaikan saja. Dia orang tak faham. Dia orang tak tahu kita dah seminggu lebih dalam macam ni. Bosman tarik pada budak tengkur tu, keluarkan. ولا يعوده ولا يعوده ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ni apa hal pula? Allahu Akbar. Ni kenapa ni? Ted, gua apa? Kita perlu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hei, تأخذ سنة ولا نعوم له ما في Mantul. السماوات Ayam belakang. وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين kenapa? Dia أيديهم pegang. وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء Tak punya ke apa ni? وسع كرسيه Tak tahu, bang. Yang selalu kacau otak ke apa? ولا يعوده tak tahu. ولا يعوده Otaknya, otak dengan ayam ni tarik ke tempuk je. يحفظهما وهو العلي العظيم. Dah weh, penat weh macam ni weh. Apabila tak selesai, Mail. Mail kalau layan sampai bila tak selesai. Okey bang, abang kasih habis ni. Boy, saya kasih tarik dia orang ni semua. Ayam dengan wanted. Aduh. Aku tak tahu nak jaga camp macam mana ni. Kau tengok camp? Tak? Aku alihkan camp dia orang. Ayam, Assalamualaikum Ayam. Saya alihkan sikit kan takut ada violation. Oi, dia mari dengan 3 beranak tadi. Ini yang 4 ni dia panggil ni. 4 macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mati ni Allah kunci masuk dia. Allahu Akbar. Allah kunci masuk dia. Aduh. La ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Allahu Akbar. Kau hancurkan dia. Dia orang layan lah ni kan. Itu masalahnya tuan. Aduh, saya tak boleh nak sampai berempat ni, saya tak boleh buat apa ni. Mak Ail pun dah macam lembu dah ni, dia punya kudrat ni. Mak Aim melayan. Benda mudah je ikut. Kabel ni pun tolonglah, ya Allah. Nak jatuh pula. Allahu Akbar ya Allah. Boleh tu, boleh tak ada masalah. Dah. Habiskan. Dah. Duduk. Dah. Ya Allah, batalkan apa juga yang berlangsung pada tubuh ni Allah. إن كل نفس لما عليها حافظ وحفظا من كل شيطان مارد إن كل نفس لما عليها حافظ وحفظا من كل شيطان مارد
إن كل نفس لما عليها حافظ وحفظ من كل شيطان مارد صلى الله Dah bakar, dah bakar geng. Bakar, dah bakar. على سيدنا Dah bakar. صلى الله على سيدنا محمد. Wantut ayam main boy, bangun. Jangan layan. Mengucap. Mengucap. Direct sangat. Direct sangat. Sekejap Terlalu direct sangat. Aduh. Minta tolong Saidan Izan tolong jangan kacau Saidan Izan tolong Respect sikit Saidan Izan Kau ketua moderator kat live aku je. Orang lain jangan. Aku block je. Kuat. Dah nak tumbang dah ni. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum Mail. Bangun mengucap. Mail dengar mengucap Mail. Mail dengar mengucap. Biarkan badan kita dikuasai oleh makhluk jin ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai bila nak biarkan badan tu lemah dikuasai oleh makhluk jin? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul-betul Mail, betul-betul. Sebut betul-betul. Boy dengar boy, ikut sekali boy. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Boy, okey? Ya? Mail. Assalamualaikum. Boy, assalamualaikum boy. Terus main mengucap. Mengucap terus. Zikir. Boy. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma asmi syai'in fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Kaf ha ya ain sad. Hamim ain sin qaf. Fasayfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mail okey Mail. Apa Mail? Ambil masa. Bagi ambil air. Ambil air. Ambilkan air. Buat air tawar. Tuan, terima kasih banyak tuan. Okey, bos. Okey, baik. Nanti kita contact balik. Okey. Terima kasih banyak tuan. Semoga mewah rezeki tuan. Okey, baik bos Wan. Terima kasih tuan. Terima kasih bantu. Okay, tak apa Mail. Jap, nanti gegat tolong naik. Tak apa, relax. Kau penat sangat. Relax tak apa. Ya Allah. Supaya nak tumbang siap aku. Kain apa mana? Sana kot tadi. Campak mana? Campak kat tepi tu. Lihat kau. Jap. Campak oi kain. Bukan biasa-biasa. Bukan level-level rendah. Lagi. Sekejap Terima kasih Tuan Ujul. Terima kasih.
Kumpulkan balik semua, ikatkan balik dengan kain ni. Satukan dengan barang yang kita tadi. Lepas tu yang satu kawan kita gerakkan. Yang belum tekan lafurin, tolong tekan lafurin juga kan. Yang mana tak faham apa yang berlaku hari ni. Ini bukan berlaku hari ni kan sebenarnya. Tapi hari ni yang paling teruk. Dah seminggu lebih dah macam ni kan. Dah seminggu lebih dah. Ya. Jadi mana yang tak faham, tak tahu jalan cerita, tak tahu apa yang berlaku, jangan gelakkan. Sebab hari ni mungkin korang tengok benda ni berlaku kat sini. Besok-besok lusa kalau berlaku dekat ahli keluarga ataupun diri sendiri, nanti kau akan tahu. Lebih dah daripada seminggu geng. Lebih Lebih daripada seminggu. Dia bukan baru hari ni geng. Ceritalah apa yang berlaku. Tak ada nak cerita lah bang. Nak tengok ni. Nak tahu cerita apa yang berlaku masuk awal. Sebab kita dah bagi penerangan awal. 2 malam dah kita bagi penerangan awal. Okay. Follow dulu rapat-rapat. Nanti tahulah. Besok kita akan hantar barang ni kembali geng. Besok kita akan hantar barang ni kembali ke tempat asal dia. Di Gopeng Perak. Okay. Topi wanted kat pokok. Mana? Pokok mana? Mana tu ustaz aku tadi? Pakai topi lah. Pokok ke topi dia pula? Pisang. Mana? Oh ni. Ini confirm. Kalau nak suruh boy explore balik memang tak boleh dah ni. Lembik dah dia orang habis. Kita ni out dah ni. Ya Allah. Alhamdulillah dapat jugalah Tuan Rajul bantu. Sekarang ni kita tengah mencari barang-barang yang hilang. Kita mencari barang-barang yang hilang. Torchlight hilang. Apa kabel power bank semua mana ni? Bagi Mak minum air tu. Mak dengan ni minum air tu. Buat torchlight. Kontak ada. Jatuh bawah tu. Dengan ni budak ni punya power bank tak mana ni. Jatuh bawah tu je. Jauh gila. Nasib baik aku punya apa ni torchlight ada bluetooth. Saja nak bawa function, Okey, kita akan sambung explore balik. Okey, kita akan sambung explore balik macam biasa. Saya akan sambung, Abang Iwan akan sambung. Saya tak tahu Mael dengan Boy dia sanggup lagi ke tidak. Tapi kalau tanya saya tak payah kot. Jadi sekarang dia orang dah nasal belum ni? Aku tak tahu. Lihatlah Usman, tak boleh. Mana boleh abang pukul berapa ni? Oh, pukul berapa? Kerja kena jalan geng. Kerja yang ini kita hadap, kita kena buat kerja juga. Kerja kena jalan geng. Orang yang bantu kita tak boleh jadikan alasan macam itu. Ada gangguan sikit off, tak boleh. ujian tu mesti ada dengan apa pun perjalanan bila. Ayam okey. Ayam tengah duduk tu. Semua okey, tengah duduk tu. Berkumpul nampak. Boleh tak masuk? Kau memang besok kau kena lead lah. Mungkin kalau Mak El tak boleh bawa kita, mungkin salah seorang kena bawa dia. Memang macam mana pun kena bawa dia orang pergi. Jap. Diorang daripada rumah, kita tak tahu rumah dia. Diorang kena parking kereta kat rumah kita ke? Macam mana tengok ah? Nanti pagi relax sikit semua reda kan. Bincang balik. Macam mana nak buat. Jadi kita bincang balik. Tapi macam mana pun Memang kita kena pergi settlekan barang-barang ni. Ya, betul. Tak nak ada apa ikatan janji ataupun mana wanted? Ada dalam seluar. Adalah wanted dekat situ lah geng. Dah semua orang aku tanya. Ada wanted semua ada. Ada. Saya pun tak ada orang tanya saya geng. Sedih saya geng. Tak ada orang pun tanya saya. Tak ada pula orang tanya saya tadi. Mana Usman okey ke? Tak ada orang pun tanya saya geng. Sedih saya geng. Lepas dulu Usman dan sambung baik tuan. Kenapa kita nak sambung balik? Boleh kita ambil, boleh je kita nak terus habiskan. Terkejut. Ha? Terkejut. Kena bersin. Kenapa kita kena sambung? Yang pertama sekali, kerja lah. Komitmen kerja kita. Kita memang pukul sampai pukul 4:30. Amanah kerja. Kemudian kita nak tengok sama ada bila kita dah sambung balik, diorang ni
Oh, tak boleh lama sangat ni. Mana boy? Boy, ambil kamera boy. Ambil kamera. Jangan tunjuk lama sangat. Kerja kena kerja, geng. Jalan. Bosan mesti okey. Hari ni banyak dapat paus. Bukan masalah tu, Mak Ngah. Bukan masalah tu. Tak dapat paus pun saya jalan, geng, sampai habis. Apatah lagi dapat paus. Dalam tak dapat paus pun jalan. Apa tu lagi dapat paus? Buat 5 paus, eh? Dah lalang dah pin komen tu. Siapa yang pin komen nanti? Dah lalang tu. Jalan kan paus? Kerja kena jalan, amanah kerja. Bosan dah minum? Belum. Patutlah bila aku bercakap dengan korang bawa slipper. Rupanya tak minum air lagi. Bawa slipper dah mulut ni kan. Turun naik bukit. Alah. Hai. Jangan kemar barang ni. Kalau dia pas tinggal kau boleh tak jumpa satu hal lagi ke. Kena kat dia kan. Barang aku mana? Mana tahu. Barang dia. Apa yang kau bebel tu? Tadilah. Hai Zaf, terima kasih Zaf. Alhamdulillah, syukran jazilan ya Ustazah. Bosan dah makan ke? Sudah. Korang tak payah nak cacah ambil hati aku. Tak payah. Sudah. Tak payah. Tak payah nak ambil hati aku. Tolong. Okey? Hati aku dah hancur dah. Sudah. Di saat korang tanya orang lain, korang tak pedulikan aku. Sudah. Aku tak nak lagi. Jangan pujuk. Jangan. Jangan nak pujuk aku. Jangan nak main pipi aku, Jangan, diam. Di saat tadi korang tanya semua orang lain, korang melupakan aku. Aku dah tahu dah hati budi korang. Cukup. Cuma saya menahan kemarahan. Hello. Cukup. Jangan mencarut. Terkejut. Tak ada orang pun tanya aku. Tak ada. Dah, sambung. Baik. Mana sekejap, mana dia? Mana tadi, Hadi ni. Dah, sambung. Dengan tak panskat. Tak bantu tas. Lepas tu dia arah aku. Dah, sambung. Ni aku bagi kau sambung terus. Sampai ke bulan aku bagi kau sambung. Nah, tu makan dia. Nak kau boleh teruskan tak? Kalau tak boleh, tak payah aku stick habis. Pujuk bosan. Pujuk sebab? Apa dia? Apa benda lagi? Tak payah. Aku tak payah lain. Biar. Oh, yang muka. Dah penat tak? Saya tak penat. Saya menahan amat. Bosan lengan yang kena kerawai tu dah okey ke? Geng. Saya kena kerawai sakit, geng. Saya kena gigit kerawai, geng. Saya dah jadi kerawai man. Saya kena gigit kerawai, geng. Guys, saya kena gigit kerawai, geng. Kerawai gigit saya, geng. Sian, geng, saya. Mak Ngah, masih Mak Ngah. Sayang saya, geng. Saya kena gigit kerawai. Hati. Kita kamu saya okey. Saya jadi kerawai man, guys, sekarang. Ya, kesian. Sudah, korang tak payah nak bujuk aku. Sudah. Bersin ke apa tu? Tadi bukan main garang tadi. Bersin aja. Tadi kena rasuh. Bersin aja. Apa siap bersin macam itu? Tak, kalau bersin lelaki Hashim. Siapa? Karim. Hamdan. Baru bersin. Apa Hashim? Apa benda lah bersin macam itu? Samsul. Baru lelaki. Apa? Tadi Hashim. Apa benda lah hidup? Aduh. Kenapa Samsul? Dah lah biasa Hashim. Samsul lah pula.
Kau main garang tadi lagi. Aku cabar-cabar kau bersin has. Hajim. Apa siap hidup kau? Rasa berjatuh sakit ni, bersin dah orang bukan sakit jantung. Usah menganjing. Bukan menganjing. Bukanlah. Tak kena. Tak kena. Alhamdulillah. Okey. Kawan-kawan saya yang dirahmati Allah, tolong yang mana belum bantu tekan laforin, tolong bantu tekan laforin sekejap geng. 1 koin saja diperlukan. Tadi saya tak sempat nak push. Tolong tekan laforin sekejap geng. Tanda support. Kita nak bergerak kejap lagi, kita nak bergerak ke Perak untuk pergi selesaikan perkara tersebut. Tolong tekan laforin geng, 1 koin saja. Terima kasih mana yang tekan, yang tak dapat tekan semoga saya sambung. Saya sambung semula. Cik wasabi. Pesan Mak dan Boy mandi limau dan pagar rumah. Baik, bang. Cek. Baywan. Baywan nak jalan Boleh. Bagi masa je. Balik dulu. Baywan mau rabak dah geng. Saya jalan seorang dulu. Patau live. Saya jalan seorang dulu geng. Bagi dia orang lihat dulu. Kami teman baik. Diorang semua kat base geng Gerak kat sini. Yang lain semua kat base. Boy, Mael, Wanted, Ayim semua kat sana. Okay. Saya masuk seorang dulu. Bagi diorang rehat kejap. Saya pun penat. Penat juga. La ilaha illallah. Terkejut aku. Ingat apa benda sarang. Siapa pula yang kencing? Pahit punya. Perempuan tadi tak turun-turun. Saya tak tahu, saya tak ambil peduli pasal hal orang lain. Saya punya orang kat sini pun huru hara. Jadi saya tak peduli pasal orang lain lah. Bukan tanggungjawab saya untuk ambil tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Sulaiman fi alamin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini baru explore. Welcome back Usman. Hey! Siapa yang berlari? Hey! Apa hal? Aku tak jauh lagi daripada base. Gegat masih tempat yang sama. Diorang masih kat sana. Jadi siapa yang bergepak berlari kat aku ni? Diorang masih di tempat yang sama. Okey cek. 1, 2, 3. Masih ada step-step yang sama lah bang. Masih ada. Yang dekat dia tak sedar hati tu nak suruh dia balik dia hantu ni. Kalau dia tak sedar hati suruh dia stay je. Apa yang kita pagar lingkaran je lah dekat base. Boleh bang.
Terus geng, semangat. Yang satu koin kita jalan guys. Come on. Sultan satu koin kita mana? Ya, step yang sama geng. Gegat cek. Gad, aku dengar step yang sama lagi ni Gad. Macam ada lagi yang tak kena ni. Ini rasanya tinjau daripada awal. Gad. Dekat walkie ada benda bercakap ke kat luar? Tak ada kat walkie, tak ada. Aku dengar tadi macam kat walkie pun ada. Tapi masa wanted pula Gegat bercakap, suara tu berserta. Macam tu lah. Bukan dalam walkie Oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, ya Allah. Kat tepi ni. Ya, step lari. Kat tepi ni tadi, saya nampak benda yang sama yang tunggu dekat atas tu, tengah-tengah jalan tadi. Yang hitam besar tu, yang saya cakap bertanduk tu tadi. Kat sini. Bawa backup seorang. Kalau dia bawa backup seorang, dia tak dapat macam ni lah. Tak apa, sabar, relax. Tak jauh pun. Backup kat sana je. Dia orang Step dengar ada step mengikut lah. dia orang tak gerak lagi kan? Tak gerak lagi kan? Semua masih di sini, semua di sini. Korang sambil-sambil tu bantu saya gerakkan perisai Boston tu, tinggal sikit separuh lagi geng. Fighter pabus kita 4 orang lagi geng. Mak. Suara Mael tu. Gad, confirm Gad Mael memang kat base Ya, semua kat sini, semua kat sini. Aku dengar suara dekat aku ni.
suruh Wanted set up balik setting podcast tu. Nanti aku pacakkan balik. Kita bagi penerangan lagi sekali pada viewers-viewers yang mana ada. Terima. Aku nampak satu bayang kat sini. Nampak tak bayang tu membentuk depan tu? Nampak tak? Pekat hitam tadi dia pergi ke arah kiri tu. Hei, siapa kau? Tunjukkan diri kau. Mana? Dia mari dengan bunyi ayam sobat. Ya, bunyi ayam. Rumah kampung? Mana ada rumah kampung sini? Tu bukan ayam Usman. Habis tu? Macam ya. Awal kali berkokok ya. Bosan jaga. Tak ayam chicken tu. Sama. Tak ayam chicken sama. Ada tak viewers baru yang baru masuk yang tak faham apa-apa yang berlaku pada malam ni? Ada tak? Ada tak viewers kat dalam ni sekarang? Yang tak faham langsung apa-apa cerita tentang tempat ni? Apa yang berlaku? Ada? Okey, saya minta korang stay sekejap. Sekejap lagi kita akan bagi penerangan balik. Boleh? Sebab besok, tengah hari ini kita akan bergerak ke Perak. Kita akan hantar ke Bali barang-barang tu semua. Korang stay dulu. Stay kejap. Bagi saya explore sekejap. Oi! Astaghfirullahalazim. Keluar. Kau keluar. Betul-betul lah dekat bawah pelepah ni. Oi! Mai keluar. Mai sini. Benda yang sama tu duduk bawah pelepah ni. Pelepah yang kering ni. Pelepah kering ni. Ngam-ngam saya pusing macam ni, nampak dia. Tu hilang. Bukan daun pisang tu, bawah dia. Ni bawah dia. Ngam-ngam saya tengah pusing kem, nampak dia hilang terus. Sempat nampak ni. Nampak tu nampak sudah lah ni. Kalau tak nampak, tak kata apa lah. Kalau korang expect boleh nampak macam dalam filem tu, memang tak dapat lagi. Salamun ala Sulaiman fi alamin. Guide, nanti kalau dah ready bagi tahu guide bagi tahu situasi semasa dekat base macam mana? Situasi semasa masing-masing tengah sakit ni. Ayim dah bersih-bersih, dah beringus. Mak El pun sama. Abang Iwan dah macam sakit jantung. Boy dah macam bertepi hilang pedoman hidup. Si Wanted diam ni. Ni suara Mak El tadi weh. Siapa dah ready belum untuk podcast tu? Aku dengar suara Mak El lagi kat sini weh. Dah siap. Mak Iwan tu jaga Mak Iwan
Ted, aku dengar suara dia kat sini, Ted. Saya kat base tengah set up ni jap. Siapa kau? Interaksi dengan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang jangan tanya saya siapa lari. Saya tak ada jawapan tu. Saya pun mencari tahu. Kalau saya tahu, saya tak terkejut. Mari kalian. Allahu Akbar. Grup TL tak aktif ke? Aktif je macam biasa. Cuma kebanyakan yang parking kat situ semuanya senyap je. Saya tak tahulah. Tapi ada je. Go gang, perisai bos team satukan tu jalankan. Wah, aku sumpah tak sedap hati ni weh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya dah berhenti geng, saya tak berjalan geng. Saya tak berjalan. Oi! Astaghfirullahalazim. Sakit siap pinggang aku. Aku terpusing laju sangat tadi. Aduh, hai. Itu sampai. Tak ada, belakang saya kosong ni, tak ada sesiapa ni. Korang boleh tengok dekat live masing-masing, diorang semua ada dekat base. Jadi yang dengan saya ni sekejap ni, bagi saya naik mo sekejap. Korang hajar betul tak datang ni. Kau bagi bunyi-bunyi, lepas tu kau tak ni. Sekejap, bagi aku naik mo sekejap. Geram pula aku. Ya, kat depan tu, sekejap. Bagi aku naik mo sekejap. Dia bagi pula bunyi-bunyi. Lepas tu aku pusing tak ada pula. Kambing betul. Sekejap. Macam mana aku tutup ni? Mesti nampak ni. Bukan, ni dua putih ni. Mana ada benda putih kat depan tu?